Sebenarnya aku malas nak turun. Jam dah dekat 12 malam. Tapi sampah dapur dah bau. Kalau tunggu esok, confirm dapur jadi busuk. Aku ikat plastik sampah, pakai selipar, ambil kunci. Turun kejap je, aku cakap dalam hati. Koridor apartmen sunyi, lampu malap. Bunyi tapak kaki aku sendiri pun kedengaran kuat. Aku tekan lift. Lift lambat. Bila pintu terbuka, aku masuk seorang diri. Bau lift tu, entah kenapa lain sikit malam tu. Lift bergerak turun. Tiba-tiba lift berhenti. Ting, pintu terbuka. Tingkat 7. Aku tinggal tingkat 10. Aku tak tekan tingkat 7 pun. Koridor kat luar gelap. Lampu rosak. Aku berdiri dalam lift. Tunggu pintu tutup balik. Tak tutup. Aku perasan kat hujung koridor macam ada orang berdiri. Tak jelas muka. Tak bergerak. Macam tengah tengok ke arah lift. Tak payah layan. Aku bisik sendiri. Aku tekan butang tutup. Lambat. Masa tu aku perasan plastik sampah kat tangan aku jadi berat. Berat sangat. Macam penuh air. Bau pun berubah. Bau hanyir. Orang kat hujung koridor tu mula bergerak. Pelan-pelan. Tapi laju cukup untuk buat aku panik. Lift terus tutup dan turun. Sampai bawah aku keluar laju-laju. Parking sunyi. Lampu berkelip. Aku pergi bilik sampah. Pintu terbuka sikit. Dalam gelap. Aku nak campak je sampah tu. Tapi sebelum aku buat, aku rasa plastik tu ditarik sikit dari bawah. Tak kuat, tapi cukup jelas. Aku lepaskan dan terus lari. Tak fikir apa-apa dah. Naik tangga kecemasan 2 anak tangga sekali. Sampai rumah, aku kunci pintu duduk atas lantai lama gila. Esok pagi aku turun dengan jiran. Siang hari, semua normal. Tapi depan pintu rumah aku, plastik sampah tu ada. Diikat kemas. Dan aku tahu tu plastik aku. Sejak hari tu aku sanggup biar sampah busuk sehari 2. Aku tak turun buang sampah waktu malam lagi.